5 langkah strategik. Assalamualaikum semua. Krisis bekalan global kini semakin kompleks. Hari ini, ianya bukan sahaja dilihat sebagai isu bekalan minyak, tetapi telah berkembang kepada isu rantaian bekalan, kos logistik, bekalan tenaga, bahan mentah industri, input pertanian, harga makanan, sektor pembinaan, pasaran buruh dan keyakinan pelabur. Justru kerajaan sedang berusaha keras mengurus situasi berkenaan secara berfasa dengan berpandukan data, libat urus bersama industri serta tinjauan di lapangan. Fokus utama bukan sekadar untuk menstabilkan harga, tetapi turut memastikan bekalan tenaga dan keperluan asas kekal terjamin, kos kepada rakyat tidak meningkat mendadak dan yang paling penting, membina daya tahan ekonomi negara untuk jangka panjang. Dan untuk mencapai tujuan ini, 5 langkah strategik telah digariskan oleh kerajaan, iaitu menstabilkan bekalan tenaga dan input kritikal, mengawal tekanan kos sara hidup, memastikan projek penting untuk rakyat tidak terbengkalai, melindungi pekerjaan dan pendapatan keluarga serta membina daya tahan ekonomi yang panjang. Itu tugas dan peranan kerajaan. Sebagai rakyat, apa pula peranan kita? Teruskan gaya hidup yang berjimat cermat. Berbelanja ikut keperluan, bukan berbelanja ikut kemahuan.